Pada malam ini, malam 1 Januari 2026, senang nak ingat tarikh ni. Kita akan mula baca satu kitab baru yang diberi nama Thimarul Jannah fi Tarjamati Risalatil Mu'awanah. Kitab ni kitab tasawuf, tinggi sikit daripada kitab penawar bagi hati, kitab Bidayatul Hidayah. Setelah tuan-tuan lalu dah pengajian kitab penawar bagi hati, dan saya yakin di surau ni pun sudah tamat pengajian kitab penawar bagi hati, sebab kitab penawar ni biasa sangat masjid dan surau akan ada asatizah yang baca kitab penawar bagi hati. Jadi kita ambil satu kitab tasawuf yang sedikit tinggi. Tinggi pun tak tinggi mana, boleh lagi lah kita orang awam ni untuk faham dan untuk beramal. Jadi kitab ni, masa saya baca dulu ni dalam PKP ni, baca pun online. Masa tu kan tak boleh nak bergerak ke mana-mana. Jadi ada asatizah daripada Kelantan, dia buat pengajian online. Jadi kita pun join lah. Abu Zik pun ada baca kitab Thimarul Jannah ni. Jadi kitab yang ada di tangan tuan-tuan tu versi Melayu. Kalau tuan-tuan beli yang versi Jawi ni murah je, RM4.50. Yang versi Melayu tu mahal sikit kot. Kitab dia punya kulit pun cantik, glossy gitu kan. Adapun kitab Jawi ni dicetak murah-murah je untuk pelajar-pelajar pondok terutamanya nak mengaji. Maklum pelajar pondok ni bukan orang yang berduit, orang yang tak ada duit. Jadi dijual dengan harga yang murah-murah, RM4.50. Harga risalah, tapi ilmu yang ada dalam ni sangat-sangat mahal. Awal-awal lagi dibicara tentang yakin. Dia nak bina keyakinan kita pada Allah Ta'ala. Baik. Kita akan mula baca kitab ni daripada kulit ke kulit sebagaimana biasalah. Pengajian kita sebelum-sebelum ni pun kita baca daripada kulit ke kulit. Cuma sebelum kita mulakan pengajian kitab ni, sebagaimana biasa, kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pengarang kitab ni, penterjemah kitab ini, Al-Faqir Idris Al-Khayyat Ibn Haji Wan Ali Bakum, Tuk Jum Al-Fatani, dan salsilah guru-guru kita sehinggalah sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan dengan surah Al-Fatihah, nama dia pun surah Al-Fatihah, kalam Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita diberi pembukaan untuk faham kitab yang kita baca, dibuka hati kita untuk beramal dengan ilmu apapun yang kita pelajari. Baik, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Muka surat pertama kulit dia tu. Ini risalah
yang dinamai akan dia akan risalah. Ini risalah, mana risalahnya? Ni baru tajuk. Kita kena faham dia ma fi dhihnil musannif. Risalah-risalah ni ma fi dhihnil musannif. Sebab biasanya dia mari tajuk dulu. Apa yang nak ditulis tu tak siap lagi. Jadi risalah tu mana? Yang ada dalam kepala musannif. Kena takdir kita. Ini risalah maknanya ini apa yang ada dalam minda pengarang. Dah dinamakan risalah tu, risalah ni maknanya dah susun dah. Yang dah siap dah. Kadang-kadang nama ni dia mari dulu daripada kitab. Kadang-kadang kitab mari dulu, nak bubuh nama apa, dia datang nama kemudian. Jadi bila dia letak di awal, kita takdir ayat dia, ini risalah maknanya apa yang ada dalam zihn musannif, pengarang kepada kitab. Dinamai akan dia akan risalah tu Thimarul Jannah. Thimar ni jamak daripada perkataan samarah. Perkataan samarah ni dia ada banyak jamak dia. Perkataan plural dia. Ada kadang-kadang diguna dengan perkataan thimar. Ada diguna dengan perkataan samarat. Ada kadang-kadang diguna dengan perkataan athmar. Ada kadang-kadang diguna dengan perkataan sumur. Ni ikut lurah. Sebab pendengar ni background lain-lain. Ada orang dia minat ambil kutip ilmu dari sudut bahasa. Saya lalu ikut bahasa sikit-sikit ni. Ada orang dia minat lalu ikut ilmu balaghah. So dia boleh ambil sikit-sikit daripada ilmu balaghah. Sebab cabang ilmu ni banyak. Penterjemah ni sendiri pun duk mengajar lebih daripada 12 fan ilmu. Lebih daripada 12 jenis ilmu ni penterjemah kitab ni. Bukan calang-calang orang dah. Tidak macam kita. Kita kalau baca kitab Usuluddin lah kita baca. Kalau bagi kitab fiqh ke, berselerak lah. Berselerak faham dia? Maknanya berselerak lah. Ngajar kitab fiqh. Lepas tu buka pada soalan pula. Selerak jawapan dia. Sebab bukan kepakaran kita. Begitulah, masing-masing ni ada kepakaran. Orang mengaji universiti, gitulah, ada pengkhususan. Mutakhassis dalam bidang apa? Bidang lughah contohnya. Dia reti lughah lah. Mutakhassis dalam bidang fiqh, dia tahu fiqh. Mutakhassis dalam bidang usuluddin, dia tahu usuluddin. Mutakhassis dalam bidang apa? Tu bidang dia tu, dipanggil takhassus di universiti. Spesialis yang kita ambil di universiti tersebut. Adapun ulama-ulama dulu dia mengaji semua disiplin ilmu. Dan memang mereka ni orang yang bijak. Sebab tu dia boleh kuasai sampai 12 fan. 12 jenis cabang ilmu. Ketika dia duduk mengajar dululah. Baik. Jadi thimar ni daripada samarah. Samarah ni maknanya buah. Jadi thimar maknanya buah-buah. Buah-buah yang ada di dalam syurga. Sebab antara thimar dengan al-jannah tu orang ngaji lughah dia panggil tarkib idhafi. Antara dua perkataan frasa mudhaf mudhafun ilaih asalnya ada huruful jar. 3 huruful jar, salah satu mesti ada di tengah-tengah antara mudhaf mudhafun ilaih. Antaranya ialah huruf lam, antaranya ialah huruf min, antaranya ialah huruf fi.
Cuma biasanya yang paling banyak ialah lam. Yang ni fil jannah. Asalnya ath-thimaru fil jannah. Tu mubtada, harfu jar, isim majrur. Pening ngaji lu kau ni. Tu tak i'rab lagi. I'rab ga tunggang langgang lah jawab dia. I'rab sekolah tak sama i'rab di universiti. I'rab universiti tak bagi ayat biasa, dia bagi syair Arab, dia bagi i'rab matan syair Arab, i'rab. Tak pernah kita bertemu dengan syair. Gi ngaji lurah, dia bagi syair Arab, dia suruh i'rab. I'rab lah. Tak i'rab tak lulus ngaji. Ulun lah kita nak suruh lulus ngaji gitu. Bukan senang lalu dalam satu-satu disiplin ilmu ni. Baik. Jadi thimar maksud dia buah-buah yang ada dalam syurga. Apa makna dia bubuh buah-buah ni? Buah-buah pula yang ada dalam syurga. Maknanya buah ni kan hasil, natijah dah. Asalnya ialah pokok lah. Nak boleh pada buah tu kena ada pokok. Jadi buah-buah ni ialah gambaran daripada muallif natijah hasil yang kita boleh kutip nanti dalam syurga. Dengan kita lalu pengajian, mengaji, beramal dengan kitab yang dia terjemah ni, nanti kita semua ni pakat kutip hasil di dalam syurga nanti. Yang merupakan gambaran dia ialah buah-buah yang ada dalam syurga. Tu dia letak nama Thimarul Jannah. Baca biar betul dengan ta. Satgi baca dengan sin. Jadi makna lain lah. Baca dengan Thimarul Jannah. Biar keluarlah lidah tu antara gigi atas dengan gigi bawah. Tak ada gigi pasang gigi palsu. Baru boleh sebut. Baik. Thimarul Jannah, yakni buah hasil natijah yang kita boleh dapat nanti di dalam syurga. Bila kita mengaji, bila kita beramal dengan kandungan kitab yang dia terjemah ni. Fi tarjamati, Melayu pun guna terjemah juga, Arab guna terjemah juga. Apa makna terjemah? Terjemah ni apa? Melayu ambil daripada Arab tu. Melayu ambil daripada tarjama, yutarjimu. Tu asal Arab. Maksud terjemah ni ialah naqlul kalam minal lughati ilal ukhra. Pindah satu-satu perkataan atau kalam daripada satu bahasa ke satu bahasa. Itu dipanggil terjemah. Hurai lain. Hurai bukan terjemah. Terjemah ni alih bahasa je. Kalau perkataan I, bahasa Inggeris terjemah apa? Saya. Kalau perkataan you, bahasa Melayu panggil apa? Awak. Tu dipanggil terjemah. Pindah bahasa. Daripada bahasa Inggeris ke bahasa Melayu. Daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu. Tu dia panggil terjemah. Tapi kalau dihurai, yang tu bukan terjemah, itu huraian, itu tafsir nama dia. Ni terjemah je. Nama kitab ni dia kata Thimarul Jannah. Pada menterjemah Risalatil Mu'awanah. Fi tarjamati Risalatil Mu'awanati. Baca gitu. Baris bawah belakang. Tarjamati jadi isim majrur. Risalah jadi mudhafun ilaih. Al-Mu'awanah mudhafun ilaih lagi dua layer. Bukan kek je ada layer-layer ni. Orang ngaji lurah mudhafun ilaih ni boleh beberapa layer. Paling sikit satu layer. Lepas tu dia boleh datang berlayer-layer. Lebih banyak daripada kek hari jadi lagi. Baik. Mana tadi?
Dia kata kitab yang dia namakan dengan Thimarul Jannah ni, kitab ni menterjemah satu risalah. Risalah ni nama dia Risalatul Muawanah. Nama kitab ni panjang lagi tapi dia tak ambil semua. Asal nama kitab Risalatul Muawanah ni Risalatul Muawanah wal Mudaharati wal Muazarati. Tu panjang nama kitab dia. Lirraghibina minal mu'minina fi suluki tariqil akhirah. Tu asal nama kitab Risalatul Muawanah. Risalatul Muawanati wal Mudaharati wal Muazarati lirraghibina minal mu'minina fi suluki tariqil akhirah. Tu asal risalah tu lah. Dia terjemah risalah tu lah. Risalah tu asalnya siapa punya? Empunya risalah Muawanah ni ialah Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad, seorang ulama Yaman. Cuma terjemahan dia ni dia tak ambil semua, dia tambah pun ada juga. Maknanya ada yang dia tak ambil, ada yang tepat dia rasa dia perlu tambah, dia tambah. Cuma banyaknya diambil daripada kitab Risalah Al-Muawanah yang asalnya ditulis oleh Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Baik. Biar clear kitab kita ngaji. Sekali orang tanya, mengaji apa semalam? Malam 1 Januari ngaji kitab apa? Tahu dia tahu, panjang sangat nama kitab. Biar boleh sebut ngaji kitab apa, siapa karang boleh sebut. Sebab nak duduk sekali nanti walau tak temu dengan dia. Kita pernah baca kitab dia ni, pernah tengok kitab dia ni, paling tidak kita pernah baca, pernah tengok, pernah mengaji, pernah beramal. Itu besar tu. Rantaian-rantaian tu duduk dengan kitab orang soleh. Baik. Menterjemah akan dia, akan risalah ni siapa? Oleh Al-Faqiru. Al-Faqir situ maknanya Al-Faqiru ilallah. Dia menisbahkan diri dia tu gelaran. Gelaran dia gelarkan diri dia ialah Al-Faqiru ilallah, orang yang sangat fakir kepada Allah Ta'ala. Orang fakir ni maknanya orang yang tak ada apa-apa. Orang fakir kan, orang fakir ni kan layak apa? Layak untuk dapat zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya harta zakat tu satu golongan yang pertama ialah lil fuqara. Sebab tu tasawuf sangat-sangat didik orang yang mengaji ilmu dia, fan ni, bidang ni, supaya hati jadi fakir. Bila hati jadi fakir, dia layak dapat zakat. Kalau pada syariat, pada fiqh, begitulah di sisi Allah Ta'ala. Bila hati manusia ni fakir, dia layak dapat bantuan dan pertolongan daripada Allah. Antara bantuan dan pertolongan itulah futuh, pembukaan daripada Allah. Kalau dia nak menulis, sangat-sangat dia nak kepada futuh. Tak terbuka, tak boleh tulis. Ramai budak-budak yang ngaji peringkat masters, PhD, kadang-kadang sangkut di penulisan. Waktu ambil subjek, okey je. 6 subjek, A semua. A solid, 4 flat. Tapi bila masuk nak siapkan disertasi, masa tu sangkutlah jam. Sebab tu dia ada istilah ghostwriter. Dia ada istilah ghostwriter di universiti. Siapa yang tolong menulis ni? Terutamanya orang besar-besar. Orang yang berjawatan besar dah dalam negara, contohnya ngaji nak buat master PhD, ambil disertasi, menulis tesis, agak-agak dia sempat tak nak duduk menulis. Sebab tu ada istilah ghostwriter. Hatu yang menulis. Siapa? Kadang-kadang daripada kalangan pensyarah sendiri ambil upah menulis. Saya sebut ni kan, contoh je contoh.
Tak sebut mana-mana universiti. Tapi benda ni ada. Kadang-kadang bukan daripada kalangan pensyarah, kadang-kadang daripada kalangan pendidik, guru-guru yang mengajar. Kadang-kadang part time dia mengajar, sambil-sambil tu dia tolong menulis tesis untuk orang-orang tertentu, orang-orang yang dah besar, sibuk. Hujung minggu nak pergi kelas, weekday tak boleh pergi kelas, hujung minggu lagi sibuk nak menulis tesis. Tengok-tengok siap tesis dia. Tesis PhD beratus-ratus muka surat, master pun begitu juga. Sebab tu dia ada dia panggil istilah yang saya sebutkan tadi. Cuma saya nak sebut contohnya, orang yang nak menulis sangat-sangat nak kepada pembukaan. Sebab tu tasawuf ajar orang yang mengaji tasawuf biar hati ada rasa fakir. Barulah dia datang madad. Madad ni pertolongan daripada Allah Ta'ala. Dia datang waridat, dia datang apa? Datang rasa daripada Allah Ta'ala. Ala qadril apa? Ala qadril isti'dad ya'til madad. Tu ulama tasawuf sebut. Atas qadar seseorang salik tu bersedia untuk menerima anugerah-anugerah dalam hati daripada Allah, maka sekadar itulah dia akan terima daripada Allah Ta'ala. Itu nak kepada fakir. Sebagaimana zahir syariat kata orang fakir boleh harta zakat, begitulah hati yang fakir kepada Allah akan dapat anugerah-anugerah yang besar daripada Allah Ta'ala. Baik. Jadi dia namakan diri dia Al-Faqir. Kadang-kadang ulama ni dia bubuh lagi. Al-Faqirul Haqir. Yang fakir, yang hina. Gitu. Ataupun Al-Haqirul Faqir Ar-Raji ila afwi Rabbih. Yang fakir, yang hina, yang sangat-sangat mengharapkan pengampunan daripada Tuhannya. Itu dia letak gelaran-gelaran tu. Gelaran-gelaran tu lagi tinggi daripada gelaran yang diberi oleh manusiawi. Ni kita sendiri yang nak kita ada rasa fakir, hina, dina dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang macam ni, man tawadha'a rafa'ahu Allah. Nabi kata siapa-siapa yang tawadha', Allah Ta'ala akan angkat kedudukan dia di sisi Allah. Baik. Ni al-faqiru, yani al-faqiru ila Allah. Nama dia Idris Al-Khayyat. Khayyat ni maknanya tukang jahit. Tukang jahit ni boleh jadi silsilah keluarga dia. Ada yang jadi tukang jahit. Boleh jadi tok dia, boleh jadi ayah dia. Kalau bukan dia sendiri tukang jahit, maknanya silsilah keturunan dia tu ada yang bekerja sebagai tukang jahit. Dalam bahasa Arab dipanggil khayyat. Ada ulama yang digelar, yang menggelarkan diri dia Al-Haddad. Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad. Al-Haddad ni maknanya silsilah keturunan. Dia ada yang bekerja sebagai tukang besi. Ada yang menamakan diri dia An-Najjar. An-Najjar ni ada silsilah dia, keturunan dia, tuk-tuk dia yang bekerja sebagai tukang kayu. Jadi dia nak bagi tahu ada keturunan dia yang bekerja sebagai tukang jahit. Jadi dia bubuh Idris Al-Khayyat bin anak kepada Haji Wan Ali Bakum. Baca dia Bakum Tok Jom. Nama tempat ni Bakum Tok Jom. Di mana ni nama tempat Bakum Tok Jom ni? Al-Fatani. Duduknya di Fatani, Thailand. Fatani, Thailand. Cuma dia ni Syekh Idris Al-Khayyat bin Haji Wan Ali Bakum Tok Jom ni, dia lebih dikenali sebagai Baboyih. Orang Kelantan kan, orang Patani gitulah. Nama molek-molek Idris dia panggil Pak Yih ya. Orang Kelantan ni gitu lah. Nama molek-molek Muhammad dipanggil Pak Emak. Nak gimana tu mau Pak Emak dia tu. Saya ingat masa saya kecil-kecil dulu ada apa? Ada tukang gunting orang panggil Pak Emak. Nama penuh jangan tanya, tak tahu.
Sebab apa? Kita memang kenal dia daripada kecil. Dia dipanggil tukang gunting Pok Mat. Pok Mat tukang gunting. Bahasa Melayu yang mana betul? Tukang gunting Pok Mat tukang gunting. Tuan-tuan cari sendiri ya dalam bahasa Melayu. Cuma nak sebutnya, sebagaimana orang belah-belah pantai timur, belah-belah Thailand no, walaupun nama cantik Idris, tapi dia dikenali sebagai Baboyeh. Patutnya Babo Idris lah kan. Tapi dikenali dengan Baboyeh. Jadi nama dia penuhnya ialah Wan Idris. Ada Wan lagi. Dia tak berbuh Wan. Ayah dia Wan, mesti dia ada Wan. Wan Idris bin Wan Ali. Orang baru ni. Bukannya orang lama-lama dah. Lahir pada tahun 1923. Maknanya bukan orang lama. Maknanya ulama-ulama baru. Di mana dia dilahirkan? Di Fatani. Cuma dia bubuh di bawah tu bi Makkatal Mukarramati. Dia mengaji di Makkah. Dia asal orang Fatani, tapi duk mengajinya selepas habis pusing di bumi Thailand tu. Dia pergi mengaji di Makkah Al-Mukarramah. Cara ulama hadis gitu juga. Cara ulama hadis ni, jangan keluar daripada tempat sendiri dulu. Cari ulama hadis yang ada di tempat sendiri dulu. Habis di tempat kita, baru keluar daripada tempat kita, pergi cari luar pula ulama. Ni sama. Habis dia mengaji di Fatani, di banyak pondok dah, di banyak tok guru dah. Sebab tu saya sebut tadi, dia boleh mengajar 13 disiplin ilmu. Bukan setakat tasawuf sajalah, fiqhnya, tafsirnya, hadisnya, usul fiqhnya, apa lagi, nahwunya, sarafnya, balaghahnya, habis lagi 13 cabang ilmu dikuasai oleh Al-Faqir Syekh Idris Al-Khayyat ni. Baik. Yang mentasih akan dia oleh sahibul fadilah Al-Ustaz Mahmud Lasat. Lasat ni pun nama tepat juga. Al-Fatani Al-Mudarris bi Makkatal Mukarramati. 27 hari bulan 12 1385 Hijrah bersamaan 18 hari bulan 4 1966. Baru je. 1966 masih. 18 hari bulan 4 1966 masih. Baik. Habis itu. Muka depan. Ngaji kitab pondok gini tuan-tuan. Boring deh. Boring pun tapi boleh sebutir-sebutir. Lepas ni tuan-tuan boleh baca kitab ni. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak akan hurai dah bismillah ni. Sebab banyak kali dah saya hurai bismillah ni. Cuma kenapa ulama kita selalu memulakan penulisan mereka dengan basmalah? Satu, sebab turut ikut Quran. Sebagaimana Quran mula dengan basmalah, maka ulama-ulama kita turut cara Quran, dia mula kitab dia dengan basmalah. Yang kedua, dia mula dengan basmalah sebab ittiba' Nabi. Sebab Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata kullu amrin dzibal. Setiap perkara yang ada nilai pada syarak, yakni yang ada pahala di sisi syarak, di sisi Allah Ta'ala, la yubda'u bi bismillah, tak dimulakan perkara yang ada nilai pada agama tu dengan basmalah, maka fahuwa aqta' au abtar au ajzam, ikut riwayat, dalam banyak riwayat. Maka amalan tersebut yang ada nilai di sisi agama tu, kita tak mula dia dengan basmalah, amalan tersebut kurang pada barakahnya, kurang pada pahalanya. Jadi mengikut hadis Nabi yang kedua saya sebut tadi, maka ulama memulakan kitab-kitab mereka dengan basmalah. Dua.
Yang ketiga, Nabi sendiri dalam penulisan, bukan Nabi menulis, sahabatlah menulis. Nabi baca, sahabat tulis. Dalam surat-surat yang Nabi hantar kepada para pembesar dunia nak ajak kepada Islam, antaranya Nabi hantar kepada pembesar Rom, pembesar Parsi selepas perjanjian Hudaibiyah. Selepas sulhul Hudaibiyah, Nabi suruh tulis surat. Nabi mulakan Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Abdillahi wa Rasulih. Daripada Muhammad, dia ni adalah hamba Allah dan dia adalah utusan Allah Ta'ala. Kemudian baru Nabi kata, Assalamu ala manittaba'al huda. Salam sejahtera pada siapa-siapa yang terima hidayah daripada Allah. Aslim taslam. Masuk Islam, kamu akan selamat. Itu di antara muqaddimah surat-surat Nabi yang Nabi hantar kepada pembesar. Cuma nak sebutnya ialah awal tu Nabi akan tulis basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah ni ataupun basmalah, saya tak nak hurai satu-satu dah. Bila dah bismillah ni, Quran ajar kita mula dengan bismillah. Hadis Nabi pun Nabi sebut gitu. Pada perbuatan Nabi pun Nabi mulakan begitu juga pada surat-surat dia. Maka bila kita tengok bismillah ataupun basmalah ni, kita kena ada rasa membesarkan basmalah ni. Jangan anggap dia kecil lah. Sebab apa? Quran mulakan dengan basmalah. Hadis lisan Nabi, maknanya hadis yang berbentuk qaul, berbentuk perkataan, Nabi sebut, saya baca tadi. Hadis yang berbentuk perbuatan, Nabi suruh sahabat tulis. Maknanya basmalah ni bukan benda yang kecil. Walaupun nampak dia macam tak ada harga, macam tak ada nilai, tapi basmalah ni kita orang yang mengaji kena letak dia adalah besar kedudukan dia di hati kita. Nak buat saja apa-apa yang ada nilai pada agama, benda baik pada agama, jangan segan-segan mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya mula dengan Allah Ta'ala. Nak menulis macam muallif kita ni, nak menulis kitab ni, dia kata aku mula menulis ni dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Jadi bila kita tahu besarnya basmalah, sebagaimana yang saya dah sebut dalam pertemuan sebelum-sebelum ni, kitab-kitab sebelum ni, kata Sayyidina Ali, kalau aku nak hurai tentang basmalah ni, la auqartu ila 70 ba'iran, nescaya aku perlu kepada 70 ekor unta untuk bawa huraian basmalah saja. Besar tu. Nak hurai dari sudut apa? Dari sudut fiqh, dari sudut usuluddin, dari sudut tasawuf, boleh lalu belaka tu. Bismillahirrahmanirrahim tu. Pas cabang tu halu-halu ulama boleh hurai tu. Sebab tu perlu kepada 70 ekor unta untuk bawa kitab yang menghuraikan tentang basmalah saja, kata Sayyidina Ali. Jadi kita yang tahu sedikit tentang basmalah ni, beramallah dengan basmalah, sebab di sana pasti ada keberkatan dia pada basmalah ni. Dia salah satu daripada ayat Quran yang duduk di awal-awal surah, yang tu khilaf di kalangan ulama. Adapun mazhab kita Syafi'i, dia adalah satu ayat daripada tiap-tiap surah yang ada dalam Quran. Tapi dia satu ayat di dalam Al-Quran. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Yang tu satu ayat daripada Quran. Buang yang tu kafir, jawab dia. Basmalah ni satu ayat daripada Quran yang ada dalam surah tu. Adapun yang ada di awal-awal surah setiap Quran, yang tu khilaf di kalangan ulama. Kita Syafi'i satu ayat daripada tiap-tiap surah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
dengan nama Allah. Allah ni maklum zat yang wajib ada. Zat yang wajib ada. Lepas tu bila sebut Allah, mudahnya dia ada dua sifat, iaitu mustaghniyan an kulli ma siwa. Dia kaya, tak berhajat pada siapa-siapa. Walaupun makhluk tu makhluk yang paling besar sekali, Arash nama dia. Dia tak berharap, dia tak berhajat kepada Arash. Tu ajaran yang mengatakan duduk atas Arash tu sangat-sangat tak selari dengan fahaman ahli sunnah wal jamaah. Sebab Allah Ta'ala ni mustaghniyan an kulli ma siwah. Dia kaya daripada sebarang selainnya. Maknanya sebarang lain daripada Allah Ta'ala yang berupa makhluk tu, dia tak berhajat. Walaupun Arash ni makhluk paling besar sekali Allah Ta'ala cipta, dia tak berhajat pada Arash. Tak ada Arash pun tak apa. Sebab Arash ni ada tarikh lahir. Walaupun dia tak berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Negara, tapi dia tetap ada tarikh lahir. Namun dia makhluk dicipta. Kan nama dia makhluk ni bahasa Arab isim maf'ul daripada khalaqa, cipta. Makhluk dicipta, maknanya dia dicipta. Siapa pun cipta kalau nama dia makhluk? Mestilah Allah Ta'ala sebagai khaliq. Habis tu sebelum ada Arash duduk mana? Sebab tu ahli sunnah wal jamaah tak pernah bincang dalam usuluddin Allah Ta'ala ni bertempat di mana-mana pun. Yang kedua, Allah Ta'ala bila sebut Allah, muftaqiran ilaihi kullu ma'adah. Yang lain daripada Allah Ta'ala, makhluk semua sekali, selain daripada zat Allah Ta'ala je, semuanya berhajat kepada Allah Ta'ala. Termasuklah makhluk yang paling besar tadi, iaitu Arash. Berhajat kepada Allah Ta'ala untuk menjadikan dia. Kalau Allah Ta'ala tak mencipta dan menjadikan dia, tak ada Arash. Tapi Allah Ta'ala menciptakan Arash, maka adalah Arash. Begitulah qalam ke, kursi ke, apa ke nama dia. Selagi nama dia bukan Allah, maknanya dia makhluk yang berhajat kepada Allah Ta'ala. Baik. Itu Allah yang bersifat dengan dua sifat dalam basmalah ni, Ar-Rahmanir Rahim. Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat pemurah, dan Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat penyayang. Dua sifat di buku situ. Baik. Alhamdulillahilladzi kasa awliya'ahu wa ahibba'ahu wa asfiya'ahu min nuril muhammadiyyati anwara. Jam saya bunyi dah tuan-tuan, isyak dah. Tak lagi deh. Ingat nak pergi habis muqaddimah tuan-tuan. Tuan-tuan tak payah tengok jam lah. Alhamdulillahilladzi kasa. Segala puji. Segala puji ni sebagaimana yang kita sebut sebelum ni lah, 4 jenis puji tu. Segala puji itu bagi Allah, yakni segala puji al-mustahiqqu, yang berhak, yang layak untuk dapat 4 jenis puji itu bagi Allah jua. Hak milik dia je 4 jenis puji tu. Puji yang mana 4 tu? Sebut je. Puji Allah kepada makhluk, puji makhluk pada Allah, puji Allah pada diri dia sendiri, puji makhluk sama-sama makhluk. 4 jenis puji tu kata Allah Ta'ala, 4 tu yang berhak, yang layak terima pujian ialah Allah Ta'ala pada hakikatnya. Walaupun sama-sama kita duk ucap terima kasih, walaupun sama-sama kita duk kata duk kata thank you tu, tapi hakikat puji itu sebenarnya adalah yang layak terima ialah Allah Ta'ala. Isyak dia. Kena berhenti, sambung lagi pertemuan akan datang, masih di muqaddimah. Alhamdulillahilladzi kasa, akan datang. Wallahu a'lam wa ilmuhu atan.